Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam teknologi. Saya Nur Atrisha Fadzil sebagai Ketua Pegawai Eksekutif dari RP Cybersmart Sendirian Berhad. Pada hari ini ingin membentangkan idea garis panduan penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam kalangan murid. AI adalah singkatan bagi Artificial Intelligence atau disebut sebagai kecerdasan buatan yang merupakan teknologi membolehkan mesin atau komputer berfikir dan bertindak seperti manusia. Dalam era digital kini, AI bukan sahaja digunakan dalam golongan pekerja tetapi juga digunakan oleh golongan murid sekolah. Contohnya aplikasi ChatGPT yang membantu dalam pencarian maklumat dan panduan, Canva dalam pelaksanaan pembentangan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, penggunaan AI memerlukan garis panduan yang bertujuan membimbing murid menggunakan AI secara selamat, beretika dan berkesan. Antara garis panduan penggunaan kecerdasan buatan dalam kalangan murid termasuklah prinsip dan etika. Sebagai murid, mereka perlu bertanggungjawab dalam penggunaan AI sekiranya digunakan dalam pelaksanaan tugasan. AI sepatutnya dijadikan rujukan semasa pembelajaran dan bukan mencari jawapan lalu meniru sepenuhnya. Selain itu, perlu untuk menegaskan kepada murid agar tidak menyalahgunakan teknologi AI. Hal ini perlu untuk dititik beratkan agar dapat mengelakkan peningkatan kes jenayah seperti plagiat, memasukkan berita atau gambar. Menurut laman web rasmi Majlis Keselamatan Negara, kerajaan telah menetapkan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 di dalam Seksyen 233 di mana penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian dan lain-lain akan dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya. Garis panduan penggunaan kecerdasan buatan yang kedua adalah peranan guru dan sekolah. Dalam garis panduan ini, guru perlu menjadi pembimbing dan pemantau kepada murid dalam penggunaan AI semasa menyelesaikan tugas. Manakala sekolah berperanan dalam menyediakan akses saksama kepada AI dan meluluskan aplikasi AI tertentu yang selamat dan sesuai untuk kegunaan murid. Idea garis panduan terakhir dari saya adalah pemantauan, penilaian dan masa depan AI. Sekolah perlu memantau keberkesanan dan keselamatan AI dengan menyediakan laman web untuk melaporkan sekiranya berlaku penyalahgunaan AI. Pada masa depan, AI tetap perlu hanya menjadi alat bantu dan bukan pengganti manusia. Kita juga perlu bersama menggalakkan murid untuk menjadi pengguna AI yang bijak dan kreatif agar tidak tercenderung melakukan jenayah cyber. Sekian sahaja dari saya, Ketua Pegawai Eksekutif RP Cybersmart. Salam transformasi digital menuju kemodenan negara. Sekian, terima kasih.